Pok kunyah paling meriah pada waktu malam di Kampar, kata jiran sebelah lah tapi betul ke koma? Jauh benar tu Ena. Tapi nampak menarik lah. Apa nama pok ni? Kalau korang bercuti atau balik kampung ke atau ada urusan di Kampar Perak, inilah dia SR Selera Idaman yang terletak di laluan Batu Sinar 2 Kampar Sentral. Buka dari 4.30 petang sampai 12.30 malam yang menyediakan makanan selera teka awam. Antaranya macam sate jiwa kacau ni. Setiap suapan memang kacau betul jiwa ni. Tak boleh nak stop tapi tengah diet. Tapi sedap betul lah. Serius weh, ni sate bukan manis gula semata-mata tau. Manis dari daging tu memang berasa. Ada ayam, ada lembu dan juga perut lembu. Cakap tiada orang ni pun korang wajib cuba tau. Jenis tak cerai, rasa kicap berlemak tu semua ada. Pedas pun berasa tau di hujung-hujung. No wonder lah Ena tengok setiap meja diorang kunyah yang ini. Selain tu, laksa telur sebiji pun ada. Nasi lemak berlauk ni pun antara yang paling laku keras dekat sini selepas CKT. Rasa nasi dia memang cukup berlemak, sedap dan sambal dia pun cukup masak. Dan nasi goreng ayam diorang ni Ena sampai sekarang terngiang-ngiang tau. Tengok warna pun dah boleh tahu rasa kicap, cili tumisan dia memang sepuhnya. Yang lagi menarik, nasi tu nasi ayam tau, bukan guna nasi putih. No wonder lah mengelenyut orang datang kunyah dekat sini. Silih berganti. Mana taknya makanan teka awam ada banyak pilihan dan sesuai nak bawa family. So koma, pakat save dan share video ni, okey? Memang marem weh.